Assalamualaikum. Hai kawan-kawan, saya Zafira, wartawan cilik Smart TV PSK Seputih. Pada hari ini ialah hari kedua persekolahan tahun 2026. Pada pagi ini telah berlangsungnya aktiviti Sinemobik. Jom kita saksikan bersama-sama. Bersama saya sekarang ini, Puan Sheila. Puan, apakah pendapat Puan tentang aktiviti pada hari ini? Saya rasa aktiviti sebegini boleh diteruskan lagi dan dia bagi semangat untuk murid-murid yang baru masuk sekolah. Dia macam seronok lah aktiviti ni. Terima kasih Puan. Okey, sama. Bersama-sama saya sekarang ini, Cikgu Ashikin. Cikgu, apakah pendapat dan pendapat Cikgu pada aktiviti hari ini? Okey, terima kasih pengawas. Pada pendapat cikgu, aktiviti yang dijalankan pada pagi ini sungguh menceriakan, di mana kita dapat lihat semua murid merasa gembira dan enjoy dengan setiap aktiviti yang dijalankan. Selain daripada itu, ibu bapa juga turut serta dalam program pada hari ini, di mana hubungan di antara guru, ibu bapa dan juga murid dapat ditingkatkan lagi, di mana ukhuwah mereka akan dapat dijalinkan, dan cikgu rasa sangat seronok lah. Terima kasih Cikgu. Ya, sama-sama. Sekian sahaja untuk hari ini. Jumpa lagi pada aktiviti yang akan datang. Bye.